Welcome and good morning everyone. So hari ni kita akan pergi office. Pergi office ayahku and kita nak pergi maybe tengok-tengok apa yang aku perlu buat kan sana. Office baru. Kau kelas? Asal? Okay. Dan hantar makanan. Alright, so kita dah sampai office. Sekejap. Office rumah aku dia tingkat belah atas sikit. So memang mengah sikit lah ni tahun ni. Oi. So this office actually ayahku dia baru sewa and yes baru sebulan je. And yes security ni based in Kuching lah. Dekat Semenanjung pun ada lagi, but this is like a second branch. Yes, so aku akan tunjuk lah sedikit tour sikit office ni, tapi belum siap sepenuhnya. And perabot pun baru semalam sampai. So aku first kali aku tunjuk view belakang ni. Very scenery and very korang boleh nampak Dewan Undangan Negeri dari jauh lah. Memang cun gila. Time malam pun memang banyak-banyak lampu. Yes, that's the view. Nampak tak tu? Ada Dewan Undangan Negeri. Like one kuning, kuning. This one. Tu jalan. So memang orang lalu keliling semua memang boleh lalu lah. So ni belakang dia. Office ni kecil je tapi for starting okay lah. InsyaAllah we grow bigger. Yes. So next I'm going to show you the kitchen. So ni dia punya sinki dia. Kopi dia. Ni sinki, ada juga satu lagi sinki. Toilet mandi. Okay. Masih dalam renovation. So ini dia bilik pertama. Kosong lagi. Sekejap, cuba lampu. Tunggu. Masih in renovation. Untuk bilik ni. To the office ni belum siap lagi, masih dalam proses renovation. Yes, ni pun masih pakai mop ni tu. So slow progress. This is the third room. Ni nak kena pasang dulu je dia punya cushion dia. Aku tunjuk orang banner dia. So maybe you can Google and yes, maybe we can find client. So tu jalan raya juga lah, besar dan jalan besar juga. So memang strategik lah untuk office ni. Pasang tu kursi kita. Biasanya kita buat 5 kursi dah pasang semalam. So semuanya ni kursi boleh pasang semalam. Boleh pasang.
Okay, so guys, ini aku macam berlakon, macam dapat klien besar. Yes, InsyaAllah aku akan one day aku akan jadi seorang businessman yang berjaya juga. Yes, ni tengok sampai habis. Tengok kekacipan aku, tapi tak apa lah. I try my hard, I try my best untuk berlakon. The revenue for this project is about like 7 million. To pump us lah. To pump us like 4 million. A few hours later,